Assalamualaikum bersama dengan Sekejap. YouTube siapa? Saya tak tahu. Tak apa sama. Dengan Intan Anjay. Sekejap. Sekarang ni mana Ilham? Ilham mana? Ilham ni dia ajak buat konten. Lepas tu dia hilang. Lepas tu sekarang ni nak tinggal aku sorang-sorang buat konten. Sekarang ni aku nak cakap apa? Okey, korang cuba korang teka. Mana Ilham? Korang cari Ilham dekat mana? Kak Intan! Sekejap. Mana budak ni? Astaghfirullahalazim, tiba-tiba ada apa ni, buaya ke? Buaya terbang. Astaghfirullahalazim. Kentut jap. Akulah budak ni, nasib baik aku dah lali. Dah lali sangat kan? Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay, apa khabar semua kakak-kakak jerung, kakak-kakak muda, kakak-kakak paus, kereta. Okay, so apa khabar semua, sihat ke tak? Selamat malam, selamat menjadi para penonton cerita para tak Para normal. penonton, bapak-bapak, ibu-ibu. Gitu. Aja. Okay Kak Intan. Ya. So hari ni panas betul aku pakai kostum ni je. Okay? Tak, sekarang ni Ilham jadi apa sekarang ni? Sekarang ni dia macam nak jadi dinosaur. Dinosaur. Tapi tak macam dinosaur. Aku tengok macam buaya. Itulah macam buaya. Tapi dia macam sengkat sikit baju dia. Banyaklah serangga-serangga ni. Okey. Aduh, asal konten je cangkung. Asal konten je cangkung. Itu nak apa? Nak menyagap. Okey, so apa khabar semua sekali lagi? Ilham sekarang ni dengan Kak Intan, macam korang baca tajuk di atas, hari ni kita nak buat apa? Hari ni sebenarnya Ilham dan Kak Intan, kita orang berdua nak buat challenge. Challenge apa? Kita akan duduk di tempat yang gelap seorang-seorang. Kiranya sampai sini bau dia. Awas bau dia. Tapi untuk pengetahuan korang, sekarang kita orang berada di pantai. Pantai mana tak boleh beritahu lah. Okey. Belakang Ilham adalah pantai. Pantai ni selalu yang kita orang yang Ilham selalu datang lah, orang kata. Healing. Ya. Malam petang semua Ilham. Okey. Gatal pula kostum ni, panas. Okey. Lepas tu kita akan duduk di mana-mana penjuru, seorang-seorang, dan banyak serangga. Serangga ni lah. Serangga ni nak cium-cium je, dan menampaknya aku bunyi dia. Okey, sebenarnya kita ni sekarang nak kena kejar masa. Sebab apa? Sebab bateri lampu pun tinggal sikit. Dan dulu tu serangga dengan bateri panas. Sebab kita nak hujan sekarang ni, kakak. Okey, lepas tu para tak normal kita adalah kita kena duduk di tempat yang sunyi, seorang-seorang, dan antara salah seorang dia kena jaga kamera kita. Okey? So kita bermulakan dengan Ilham. Ilham dahulu, let's go. Okey guys, so sekarang Ilham berada di batu pantai ni lah. Okey, batu mana lagi kan? Batu pantai ni memang tak ada orang kalau malam. Petang pun ada tapi tak ramai. Tapi sepatutnya malam-malam cuti macam ni ramai orang. Terkoyak pula aku punya kostum ni. Kostum Ilham terkoyak. Nampak tak Ilham punya kostum ni kan? Dia pendek. Okey, dia pendek. Dia sengkat, orang kata kan. Mudah terkoyak. Lepas tu sebenarnya pantai malam kat sini dia tak ada angin. Kan? Dia tak ada angin. Tapi dalam masa sama dia rasa seram, sejuk, seram tak sejuk guys sekarang ni. Para menonton tu dia akan tahulah. Okey, sebenarnya Ilham nak cerita satu seram. Nak cerita satu kisah seram sebenarnya. Tak adalah seram, tapi ini adalah manfaat dan ilmu untuk akak-akak yang menonton. Okey, dan para anak-anak yang menonton ya. So sebenarnya sebelum ni Ilham dah cakap dah, tapi Ilham tak ingat. Tak ingat. Ilham kan pelupa sokmo, maka kengga banyak orang kata. Okey, lepas tu sebenarnya yang mana akak-akak tahulah, yang mana tak tahu. Babor dah aku cakap ni. Okey, sekarang ni dah pukul 1:30 pagi kakak weh. Lepas tu dekat pantai, okey, sebenarnya dekat tengah-tengah pantai ataupun senang kata laut lah. Di pertengahan laut ni sebenarnya adalah tempat
tempat mesyuarat para jin, para syaitan, yang akan bermesyuarat di tengah-tengah lautan. Istana Iblis memang istananya duduk tengah laut. Daripada sanalah dia akan kirim para pasukan tenteranya untuk menggoda manusia. Dan yang paling tinggi sekali kedudukan pangkat adalah yang paling terror buat jahat. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Dan dia akan edarkan para anak-anak buah syaitan itu dan akan mengganggu para manusia. Sebab itulah orang-orang dulu kata malam-malam jangan jemur kain. Sebab lagi-lagi kalau rumah duduk tepi-tepi pantai, tepi-tepi laut ni kan, orang kata lagilah, orang kata apa, angin dia tu melekat kat baju kan. Sebenarnya tak elok kalau sedai baju malam-malam macam tu. Ini pesanan ilham lah. Kalau duduk rumah flat tu tak apalah. Ini kalau duduk rumah yang betul-betul sebelah laut ke sebelah pantai ke, dia agak scary sikit. Wih, sekarang ni macam-macam dengan serangga, dengan bunyi kereta, dengan bunyi hujan, semua ada sekarang ni. Tapi dah masa sama kan, bila semalam ni macam tenang sikit. Selalunya orang kata kalau benda-benda tenang ni, suasana yang tenang ni, ada benda yang memerhatikan kita daripada jauh ataupun dekat. Sumpah Ilham dah tak boleh move on sekarang ni. Memang rasa macam dah gatal-gatal ni. Kulit-kulit Ilham rasa macam nak terkoyak ni. Ya kakak weh, memang panas ya Rabbi ya Karim. Okey, so sekarang ni kita akan berpindah kepada Kak Intan pula. Ni orang kata tak adalah jauh sangat. Tapi bolehlah nak katakan jauh tu boleh lah. Orang tengok aku macam tak betul je pakai kostum malam-malam buta ni ya. Okey, tak apa. Nanti kita suruh Kak Intan duduk jauh-jauh sikit. Kak Intan ni dia awas sikit, dia sangat-sangat bahaya. Kalau dia terbang, Ilham lari dulu. Okey, jom. Mana Kak Intan? Hello, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Intan 999. Hari ni kita nak berkisahkan apa dan berada di mana sekarang saya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 2 pagi. Depan korang. Seram ke? Kita tengoklah seram ke tak. Okey, sekarang ni saya berada dekat tempat pantai, tapi tak boleh beritahu kat mana. Tapi tempat ni memang keindahan yang cantik. Tapi kadang-kadang tempat keindahan yang cantik ni akan terjadi sesuatu. Korang pernah dengar tak? Ceritalah. Okey, cerita saya akan ceritalah sikit. Dekat sini. Okey, kat sini bukan kat sini lah. Okey, kalau kita pergi mana-mana, mesti kan kalau kita macam tepi pantai kebiasaan tempat orang buang. Okey, contohlah buang saka apa ke, kita tak tahu. And then dia akan ada satu botol. Betul tak? Botol. Dia macam botol kicap tau. Botol kicap macam tu. And then dia akan buang dalam tu. Itu zaman-zaman dulu lah. Zaman sekarang ni saya tak tahulah. Sekarang dah trend. Orang kata dah trend. And then dia akan buang dekat tempat pesisiran pantai. Dan bila kita orang yang tak tahu, dia akan ambil botol ni. Contoh korang ada tengok cerita Jangan Pandang Belakang. Tak yalah. Jom lah. I nak main air dulu. Pergi dulu Okay. Sri. Cuba kau tengok ni. Cantik kan? Ish, botol apa ni Ros? Kau ni suka betul lah ambil benda-benda mengarut ni. Ish, buang balik lah. Belakang. Cerita pandang belakang tu, orang kata benda tu is real sebenarnya. Is real. Kita kalau nampak sesuatu, korang jangan ambil. Sebab apa? Itu sesuatu yang menunjukkan ada sesuatu yang benda dekat dalam tu, and dia boleh kacau korang macam mana. Macam tu. Seram tak? Seram lah kan? Korang. Sekejap. Kau nak suruh saya cerita apa lagi? Gimana tahu kereta ni kulu kile. Tidurlah. Bodoh. Astaghfirullahalazim. Okeylah, saya nak cerita kisah saya sedikit. Okey. Korang tahu tak RNR Perasing? RNR Perasing ni benda yang ceritanya benar, tapi ada orang kata ceritanya tak benar. Penatlah nak duduk
Kita duduk lah. Penat pula berdiri ni. Sejak dah tua ni, penat juga berdiri lama-lama ni. Okay, kisah waktu tu saya daripada nak balik ke Kelantan. Waktu saya berdua dengan kawan saya. Saya nak balik Kelantan tu, tiba-tiba waktu tu pukul menunjukkan dalam pukul 12. Kereta serabut aku. Weh, pergi balik lah! Kulu kilir. Lepas tu dia tekan macam seorang dia kata. Marah pula kereta. Waktu tu jam dalam pukul 12 malam. 12 malam saya tak tahu pukul apa. And then waktu tu saya suruh kawan saya tak sedar hati, saya suruh kawan saya paksa kawan saya, tidur je lah, biar je orang drive sorang-sorang, tak ada apa pun. And then tiba-tiba saya tengok kereta ni, tengah bawa kereta, tiba-tiba saya dikawal. Dikawal apa? Tak nak cakap lah, korang komen je lah kat bawah. Dia dikawal saya, steering kereta tu, tiba-tiba saya nak masuk ke arena Perasing. Betul-betul kan masuk arena Perasing kan dia macam terlalu dalam. Terlalu dalam dekat situ. And then saya berhenti dekat tengah-tengah jalan. Tengah jalan tu tiba-tiba macam ni. Bunyi, tahu korang bunyi apa? Saya pula pergi buka tingkap. Saya macam, aku ni kat mana ni? Tiba-tiba keluar signboard R Perasing. Saya, astaghfirullahalazim. Saya apa lagi? Saya baca 3 kod, apa semua. Saya keluar balik. Tiba-tiba korang tahu, saya dah keluar daripada R Perasing tu. Naik pula bulu rumah aku. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Ya. Sini je. Kenapa tu? Hilang apa? Something dekat belakang tadi. Ya ke? Hilang cek dalam kamera tadi. Hilang asyik main zoom. Tapi kat dalam kamera tak nampak kan? Kat sini nampak? Hilang nampak. Naik bulu rumah aku Mata yang Nak teruskan cerita ke? sebab Kak Intan start pada cerita Perasing tadi tu, arena Perasing tu. Arena tu memang paling, Ya, memang tempat tok orang kata serak ini bulu rumah aku. Subhanallah. ini memang pantai tu korang. Tepi ini ni memang memang pantai. laut. Pesisiran pantai. Pesisir pantai. Pesisir pantai. Nak tak kita sambung cerita dalam kereta? Sambil kereta lah, macam sejuk semacam ni. Tapi hilang panas sekarang ni. Akak ni sejuk ni. Sebab pakai kostum, nampak tak? Akak ni tengah pakai AC, nampak ni. Akak tengah pakai baju motor ni. Macam ni. Jom. Okey. Okey. Sampai 3 baru kita lari Okey. 1 2. Pegang lampu je. Okey, 1 2. Ada serangga dalam kereta. Okey, Kak Intan. Ya. Waktu Kak Intan cerita tentang arena Perasing tadi, ya Allah, rupanya banyak betul serangga dalam kereta aku ni. Ya Allah, tak tahulah akak nampak ke tak, ambil kau. Nanti kita balik ni memang kena buka tingkap lah sekejap ya. Sebab ni sekarang nak ribut. Tapi tadi sebelum Ilham nak masuk kereta kakak, Ilham dengar bunyi macam orang hentak kaki dekat bahagian belakang. Sini je. Tu dekat apa tu, lampu bulat tu kan. Ilham macam dengar orang macam hentak kaki. Macam dia tu mungkin marah kot, tapi dia tak tahu macam mana dia nak explain dekat kita. Tu Ilham macam lepas tu waktu Ilham duduk dalam kereta ni tadi, baru naik, dan akak-akak Ilham minta maaf lah. Sebab video kali ni memang agak membosankan. Memang bosan betul video kali ni. Tapi insyaAllah pada editing Ilham, dia akan masukkan footage yang akan lebih menarik kat dalam video kali ni. Okay, so Ilham dan Kak Intan memang nak minta maaf betul. Sebab malam ni sepatutnya kita orang nak buat lagi best. Sebab kan malam ni Tuhan tak mengizinkan cuaca hujan. Lepas tu banyak serangga. So Ilham nak ucapkan terima kasih kepada kakak yang dah menonton. Terima kasih mana dah like, share, komen, dan jangan lupa subscribe Ilham punya channel Ilham Noor. Channel Ilham Noor dan juga Ikmal Noor. Okay, so kalau ada suggestion konten apa lagi yang best, korang boleh komen saja di bawah. Okay, dengan itu jumpa korang di next konten akan datang. Okay, bye bye. Assalamualaikum.